kalau ada masalah, luahkan. Ada masalah, bercerita. Cerita pada orang yang sepatutnya. Salah satu lagi, kaedah dalam kita ni nak sembuh daripada luka, emosi, trauma adalah dengan cara kita meluahkan, kita bercerita. Dengan ada luahan ataupun naratif punya terapi, kita bercerita, kita bersembang, siap ada plot lagi kita bercerita, somehow dia akan membantu untuk menenangkan hati kita. Dan Nabi Yusuf tahu tentang benda ni, Nabi Yusuf tak simpan seorang-seorang. Walaupun ini bakal Nabi ni kan, ini kira orang hebat lah ni. Tapi Nabi Yusuf tahu dengan meluah, bercerita pada orangnya. Sebab Nabi Yaqub pun ada mukjizat. Apa mukjizat Nabi Yaqub? Boleh mentakwilkan mimpi. Nabi Yaqub tahu tentang mesej mimpi ni. Sebab itu mukjizat juga yang diberikan pada Nabi Yaqub dan bakal diberikan kepada Nabi Yusuf AS. Okay, so kalau ada masalah, luahkan. Ada masalah, bercerita. Cerita pada orang yang sepatutnya, yang ahlinya. Bukan main kita cerita je.